Nampak wayang sikit. Berpeluh tadi kat pasar lah. Sebab apa? Jogging-jogging sampai pasar kan. Ni dah sampai kat dapur. Tak berpeluh pun. Resepi sihat kita nak masak hari ni. Kita punya bahan-bahan ni dia. Mi lah. Untuk apa? Mi cendawan kita. Mi kuning. Okey, kalau tak nak pakai mi, kita nak pakai apa? Nak pakai spaghetti pun boleh. Nak pakai laksa tak boleh lah. Sebab apa? Nama pun mi cendawan. Ala-ala macam mi jugalah. Sebab apa? Kadang-kadang orang tak suka makan mi. Sebab dia berminyak ke. Kan? Ada cakap kolesterol apa semua. Boleh tukar juga kalau nak pakai spaghetti. Up to you. Cendawan. Cendawan tiram. Lebih kurang kita beli dalam satu pack tu. RM1.5 ke RM2 macam tu. Bawang besar sebiji. Carrot. Cili padi. Cili hijau. Cili merah. Siapa nak rasa pedas lagi boleh tambah dengan cili padi. Tak pun kejap lagi kita tambah dengan sebut ada hitam sikit lah. Tu dia bahan-bahan untuk mi cendawan. Tapi dia bukan macam mi goreng tau. Kita nak buat dia tumis-tumis. Lepas tu kita campak-campak je bahan-bahan ni semua. Simple je orang bujang. Tak susah mana pun. Mula-mula kita nak buat apa? Koyak je cendawan ni. Tak payah sangat lah nak pakai pisau dia. Kau koyak macam ni je. Kan? Tapi kalau nak pakai apa? Cendawan yang apa? Shiitake ke, button mushroom ke pun boleh. Alright, koyakkan dia macam ni je. Nampak lagi banyak cendawan lagi sedap. Dia bau dengan mi kejap lagi. Kalau ada capsicum sikit ke, lada benggala tu lagi sedap lah. So sekarang kita nak potong bawang. Bawang ni kita potong lain macam sikit. Kena tengok ni. Sebab apa? Kita nak apa? Tak nak bawang tu hancur. So kita nak bagi dua macam ni. Okey, bagi dua macam ni. So kita potong macam tu. Tak nak besar sangat, tak nak kecil sangat. Agak-agak je. Sebab apa bawang ni dia akan memaniskan mi tu nanti. Lagi banyak bawang lagi sedap. Boleh juga kalau kita nak tambah selain daripada cendawan, kita nak tambah apa? Baby corn ataupun corn baby. Baby corn atau jagung yang kecil putih jagung tu. Kita nak tambah dengan kacang fish pun boleh. Terpulang kat kurang lah. Macam mana? Okey, potong carrot. Potong dulu bulat-bulat macam ni. Pastikan pisau kita betul-betul tajam. Supaya kita potong dia tak tergelincir. Kan kejap lagi nak potong apa carrot, kita potong jari. Cili. Nak potong macam mana cili ni? Ada skill dia. Bagi dua macam tu. Sebab apa kita tak nak pakai biji dia, kita nak buang biji dia dalam tu. Kan? So boleh tarik keluar macam tu pun boleh kalau nak. Ingat tu bujang, jangan makan biji cili banyak sangat. Tambah-tambah biji cili kering tu. Kan kejap lagi, dia sakit apa? Pendi. Pendi kan. Kesian pula member kita. Muda-muda lagi dah dapat penyakit macam-macam. Kurangkan makan biji cili. Setengah kali kita tengok Mak Saleh tu, Mak Saleh kau. Diorang masak, tak pakai pun biji cili. Diorang buang habis semua kan. Pun boleh juga. Setengah orang kita nak rasa pedas kan. So kita potong dia macam ni. Nampak tu, apa semua color ada. Color hijau ada, color oren ada. Color apa? Coklat, color brown. Brown tak brown sangat. Color kelabu, color merah daripada ni, color purple bawang, color merah cili, color kuning ada. Color jengking tak ada. Ada color jengking, habis. Dia dah jadi makanan eksotik dah. Alright, belahkan cili merah ni. Kita nak buang juga biji dia. Maklumlah kan, tak nak biji, nak healthy food. Betul-betul healthy food. Aku bagi kat korang. Biji cili pun buang. Siapa yang nak jaga apa pemakanan, kena try resipi ni. Kita potong macam tadi tu juga. Cili merah kita. Nampak tu. Cili merah ni kita boleh ganti juga dengan apa? Capsicum ataupun lada benggala. Kalau lada benggala lagi sedap lah orang cakap. Wangi dia tu. Tak tahu nak cakap. Memang terbaik. Dah habis potong dah. Mi? Mi tak boleh potong lah. Mi kalau potong jam. Tak jadi mi cendawan. Dah jadi bubur dah kejap lagi. Nak buat apa? Jom masak makanan sihat kita. Kita nak start masak kita punya makanan sihat dah. Apa dia? Mi cendawan. Mula-mula nyalakan api. Minyak pun kena sikit je. Sebab apa? Nak sihat kan? Nampak cara cakap pun dengan pakai jersey pula. Nampak macam apa? Macam cakap macam coach. Sikit minyak, tak banyak mana. Nak sihat. Maklumlah nak sihat, dia kena masak pun dengan orang cakap minyak yang sikit. Okey, api dah panas lah. Kuali dah panas, minyak dah panas. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan dulu kita punya ni dia, bawang.
Nampak macam banyak bawang ni, tapi bawang ni sekejap dia akan merasa manis, merasa dia apa, aroma dia tu. Bagi perasa jugalah dekat dia ni mi ni. Tapi kita masak dia tak lama tau. Agak-agak sekejap je kita sampai kita tak nak sampai dia layu sangat. Sebab apa? Nanti manis bawang tu hilang. Ingat tu orang bujang. Dia ni cekak itu nak garing dekat lain. Macam dekat ni kita nak dia layu-layu sikit, tak payah nak layu teruk sangatlah. Alright. Kita nak buat apa? Kita masukkan carrot. Ni dia, carrot lobak merah. Masukkan je sekali. Kita goreng dia tak lama, kejap je. Sebab apa? Kita nak masukkan kita punya sos tiram. Ingat tu sos tiram orang bujang. Dah nama pun mi cendawan, kena ada sos tiram. Kena dengan cendawan dia tu. Agak-agak je, jangan banyak sangat. Masukkan sedikit air. Wow. Menarik. Dia biar dia kuah-kuah sikit. Alright, kita masukkan kita punya cendawan. Sos tiram, cendawan tiram. Sos tiram, cendawan tiram. Nampak tu? Adik-beradik nak dekat. Api jangan besar sangat, agak-agak je. Saya pernah makan mi cendawan ni dekat satu kedai Cina Muslim lah. Dia punya masa tu dia pakai mi tarik tau. Ada daging sikit, tapi saya fikir-fikir balik, why not kita buat sendiri, tapi kita healthy food kan, dia tak payah pakai daging apa semua, kurang minyak apa semua kan. Alah. Orang bujang, orang sihat macam saya. Nampak jalan tough. Jalan pun tough. Ngarut. Okey, masukkan mi. Kalau tak nak pakai mi, nak pakai spaghetti boleh. Kita pulang kat korang. Alright, cantik. Kacaukan dia. Alright. Nampak mi kita. Kejap baru kita kacau dia, dah sebati apa semua dah. Okey, kita nak masuk bahan perasa dia macam biasalah, gula dengan garam. Sebab apa kita tak pakai motor-motor, bicycle. Tu dia. Garam sikit je, sebab apa? Sos tiram tadi tu pun dah masin dah. So tak payah banyak sangatlah. Gula sikit, gula dengan garam mesti kena ada dalam badan, mesti kena dalam masakan. Dalam badan kita pun ada juga gula garam kan, tapi taklah banyak sangat. Kalau banyak sangat dah boleh buka minimarket. Okey, masukkan sedikit lada hitam sebagai apa? Perasa pedas dia. Walaupun kita nak masuk lada yang apa ni? Kita nak masukkan cili tadi tu, tapi lada hitam kena bubuh juga sebab dia pedas dia lain sikit. Tu dia Om Jang. Kacau lah kan. Okey, masukkan kita punya cili hijau dengan cili merah tadi tu. Macam saya cakap, kalau ada capsicum, ada benggala tu, lagi sedap lah sebenarnya. Wow, nampak tu. Color sangat-sangat menarik. Semua color ada. Kan? Setengah orang dia suka macam kuah-kuah sikit, boleh letak air, terpulang kat korang. Macam saya buat dia macam tak berair sangat, agak-agak je. Nampak tu. Kacau dia. Sebab apa kita tak nak cili tu terlebih masak. Kacau dia kejap je, lebih kurang dalam seminit 2 je. Dah boleh angkat dah. Senang sangat orang bujang. Kalau pergi makan kat luar tahu tak berapa ni? RM9 lebih, RM10 lebih. Mahal dekat apa? Dia punya cendawan tu je. Yelah, dia orang kadang-kadang pakai cendawan apa yang mahal tu, cendawan butang apa semua kan. Mahal sikit lah. Sambil popek-popek, nak buat apa? Tutup api lah. Dah siap masak dah pun. Tak susah mana pun orang bujang. Alamak, malu kat orang lah. Dia tu. Macam spaghetti pun ada kan. Tu dia. Wow, nampak tu. Dia punya bau dia memang wangi lah. Dia. Dah pun siap kita punya mi cendawan. Tapi tak sedap juga kalau makan mi cendawan saja kan. Kita nak buat kita punya resipi yang kedua ni. Sebelum kita nak makan ni, kita buat kita punya sizzling tahu ataupun tahu sizzling. Jom kita sediakan bahan-bahan dia.